Di mana kita ni dunia yuk. Yuk, apa kat belakang tu berlaku tu yuk? Kecoh betul lah. Ada macam program Mobile Legend. Mobile Legend dia tengah berlawan ke apa tu? Dia tengah berlawan antara satu sama lain. Satu sama lain. Ada tournament dah. Tournament betul. Oh, ni biru lawan merah yuk. Biru lawan merah, betul. Biru lawan merah. Adakah dunia sekarang ni yuk orang panggil sukan apa dah digital? Digital. E-sport yuk. E-sport. Jadi dunia e-sport ni berkembang juga ya? Ya, berkembang. Mengikut arus kemodenan. Jadi dalam Malaysia pun salah satu trend e-sport ni maju Ya. Main pakai handphone dah tadi. Main kuasa handphone Kuasa handphone. Atau dia punya player dia dalam berapa orang tu? 5 orang. 1 2 3 4 5 orang. 5 orang player. Lawan dengan tim sana. Biru. Oh. Ya. Ini antara negara lain-lain ke? Tak tahulah yuk. Diorang ni. Okey, saya sebutkan nama-nama dia. Nama apa tu? Nama pelik yuk. Lehzi, Yoka, Shijuka, Vinaldo, Rizal. Oh, nama pelik-pelik yuk. Sana Raidal ke? Mana pengulas dia yuk? Mana? Lepas tu pengulas tu. Oh, kat situ pengulas dia yuk. Kita buat background dia tengah cakap. Ya, yuk. Ini dia punya dasar suara sini. Suara luar dia. Ya, yang berbunyi di mana suara dia tu? Ya, ini dia pengasah suaranya. Itu orang ni. Nampak tu suara gempak tu. Oh, dahsyat Ya. Oh. Itu macam laju dia cakap. Nampak yuk, nak jadikan orang macam tu pun salah satu orang kata kelebihan. Dia tengok skrin je. Menang rupanya yuk. Oh, begitu canggih ya. Kita tengok yang pengacara tu, kita tak tengok yang bahagian sana. Ya. Sebab yang ni lebih hebat yang mengacarakan dia. Betul tak yuk? Ya. Dahsyat. Ya. Nak jadikan macam tu pun dahsyat juga yuk. Ya, jadi dunia yuk. Maksudnya dunia ni yuk, aktivitinya pelbagai. Kalau kita tak keluar daripada budaya orang kata ni di bandar. Ni sebenarnya kita ni duduk di bandar, Kuala Lumpur. Jadi kita masuk dalam shopping mall ni, inilah kehidupan orang bergerak. Kata e-sport ni maju dengan macam ni. Betul. Kalau kampung ni tak ada yuk. Orang duduk sepak bola lagi di padang. Betul. Jadi diorang ni sekarang ni hanya di gadget di tangan saja. E-sport gadget di tangan. Maknanya kuasa manusia ni membuat gadget di tangan tapi dia ada pengacara dia berlainan. Pengacara pun dahsyat ya. Dahsyat. Satu hari nanti kita akan jadi macam diorang lah. Ya, jadi macam tu yuk. Nampak tak? Ya, betul. Adakah mereka dilatih juga bercakap minta laju? Latih yuk. Tengok cara dia bercakap untuk e-sport ni. Dahsyat betul tak? Dahsyat. Dahsyat. Ya, jadi yuk tengok dunia ni yuk rasa macam mana daripada yuk dulu. Dunia tanpa sepadan. Macam-macam dunia ada sekarang ni. Macam-macam dunia. Ini dunia main game digital macam ni. Main game saja. Betul. Tengok dia punya setup pun gairahkan orang kata budak-budak muda sekarang. Dia menarik perhatian. Ya. Bukan dia setup bola yuk di padang apa semua. Tapi ada peminat dia. Ada peminatnya. Maknanya hari Minggu ramai kat sini lagi. Maksudnya yuk, macam mana dunia telefon ni boleh maju? Salah satu e-sport sendiri yang memajukan gadget. Salah satu platform dia. Itu yang kalau yuk pergi ke tempat jualan telefon tu, dia akan tanya soalan, adik ni nak main gaming ke? Betul. Atau nak buat handset tu dijadikan sebagai rutin biasa saja? Tidak. Betul tak? Betul. Pelbagai. Fokus ke pemain ni? Pemain mana? Ni tengah bincang yuk. Dia pemain dia. Ya, dia tengah bincang tu pemain player dia tu. Dahsyat adik-adik ni Ya, dahsyat ya. Semoga adik ni berjaya satu hari nanti. Okey. Okey, terbaik yuk. Baik yuk. Dunia yuk.